Okay. Okay guys, 6.45 pagi di bumi Kota Baru. Nampak 45 pagi, 6.50 pagi. Santai, santai. Okay, Hanif nak ziarah mak dia di Kuantan ni. Dia nak gerak dulu guys. Jadi ni tempat BBQ pun ada, tapi kita tak larat lah. Ini pengacau video, nampak. Tiba-tiba muncul je interframe, belah lah. Memang bagi berat video je. Ni nama, kalau korang nak sewa ke nak apa ni, pergi search D1 Homestay ni. Memang terbaik lah. Memang terbaik guys. Memang terbaik. Okay, ada kolam renang. Ini pukul 6.55. Dah pukul 7 lah kot. Sebab dah tengok lampu pun masih menyala lagi. Ada bendang. Ada bendang guys. Tu burung. Kita dapat rakam burung tengah terbang guys. Alhamdulillah. Ui, besar burung ni babe. Sebab sana Laut Cina Selatan tengok. Dia sunrise lah. Tapi lah kamera aku tak boleh nampak padu kan. Jadi korang tengok je lah apa yang ada. Ni dia punya pagola. Ini suasana rumah. Suasana rumah dia. Tu ni rumah lain. Memang nice lah view kat sini. Jom aku tunjuk kat korang tali air kat sini Ini kot rumah dia. Tengok luas gila. Memang menarik lah. Bumi Kelantan ni memang menarik lah. Tengok dia buat titi dia pun luas tu. Ni tali air dia. Allahuakbar. Memang satu tempat yang sangat sesuai lah untuk riadah dan bercuti ke. Rumah orang lain kalau korang tengok macam mana dia punya besar dia. Nampak tak? Tengok burung-burung pun dah start pergi cari makan. Ini view pukul 7 pagi di Homestay D1. Inilah homestaynya guys. Memang menarik lah. Menarik. Ini 2 unit lah. Dia 2 unit. Tengok burung terbang pagi-pagi. Allahuakbar, seronoknya. Menarik lah. Ini asalnya bendang kot. Dia tempat bendang. Pekan Kota Baru. Belakang sana masjid.
Okay guys, kita tak tahu lagi di mana pengembaraan kita untuk next ride. Inilah samai 18 biji yang hadir untuk hadir ke Sekretariat Mega Gathering 3.0 di Blitar Pemotoran Gong Badak. Okey. Sangkut tu. Okey brother, take care. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hati-hati guys. Okey. Semoga dipermudah urusan sahabat kita nak ziarah mak dia kat Kuantan. Alhamdulillah. Okey guys, aku rasa inilah view yang padu lah untuk korang relax-relax kat sini lah. Memang pasarana kat sini pun mantap lah. Mantap-mantap. Alhamdulillah. Aksi sebenar macam mana gambar ni dia ambil Tengok, kami tengah syuting Tengah syuting untuk dapat gambar yang cantik tengah syuting. Nanti kita tengok hasil dia. Alamak, ini hang bagi mungkin dia jatuh cara hingga cantik. Jangan. Satu yang betul. Sini. Sebelah. Okey, tangan hang cantik tu. Dia kalau matahari. Tangan sikit-sikit. Sarapan pagi di Pasar Siti-Khatijah. Rek diwujudkan. Rek kena 2000 dan ke atas kan? Tak adalah kalau motor rider. Selagi kamu boleh bawa motor, bawa lah Daniel. 2000 ke atas lah bagi boleh kan. Yang bawah tu giving 2000 dia. Tak ada 50 kan. Mandi. Apa dah? Mana nak beli? Untuk. Tadi tapi dia dah isi minyak lah tadi. Dia memang sembang Zaid ni. Alhamdulillah kita nak balik dah. Kenangan-kenangan kita kat sini kita simpan lah.
Depa nak pergi Petronas isi minyak. Depa nak pergi Petronas isi minyak. Okey. Pergi kedai terus, pergi kedai terus. Okay guys, kita nak gerak balik dah guys. Nak gerak balik dah. Kita ada kat pintu geng, KB. Okay, kita singgah makan kat kedai Amalina. Jeli. Siapa order ni? Daging lemak. Lemak bakar siapa order? Power. Siapa order lemak bakar? Tak tahu? Siapa orang lain tak? Memang meja ni ke be? Memang meja ni, siapa lah? Hari ni Cikgu Lan kena pressure. Bukan senang cari Amalina ni. Barang baik. Kita dah sampai kedai Amalina Selera Pantai Timur. Amalina, okey. Sampai mana? Atas tinggi tak ada orang buka. Tu dah mantap guys. Mantap. Hari ni dah sampai. Dah sampai.
Alhamdulillah kita berada di Amalina restoran. Kita di Amalina, Sayur Pantai Timur. Makanan sedap-sedap kat sini guys. Senang ya, kalau nak tahu depan saya bagi foto ni. Inilah kedai. Lemak bakar pun ada, sup-sup pun ada. Terbaik. Memang terbaik guys. Lepas tu dia 7 pagi hingga 3 petang. Macam-macam menu ada. Oh, terima kasih. Okay, sekarang kita balik di Jili. Berhenti rehat dan solat. Lepas ni terus ke Banjaran di Timur Masa. Satu servis. Jangan lupa lah. Satu servis je. Bukan. Tak. Semua tak buka helmet. Nampak macam boleh settle dalam masa cepat ni. Tarik ke bawah. Hantarkan sikit tak apa? Tanya yang buka. Ini buka ni. Diorang tak payah buka pun selalu tu. Okey, jangan kurang. Buka, aku tak tarik betul ni tu. Ini kita buka ni. Buka ni jauh sekali. Ini nak buka ni. Ni buka ni. Dah sampai guys, Kita dah sampai ke Titik Wangsa. Alhamdulillah. Dah sampai Titik Wangsa. Mantap Abu. Oh, stiker. Mama, angkor aku siapa? Tengah kamu. Dia pergi mati Indian juga. Dia tak bagi start. Dia charge patutnya okey lah. Tak, takut bateri tu problem. Aku sampai juga. Hello guys. Macam mana okey ah? ADV 350 mantap ah. Terbaik. Guys, sini guys. Ada aku Wangsa. Steady.
lampu dah. Alah tak boleh. Dah dah turun dah. Alhamdulillah 46 kita sampai Petronas Greek Petronas Greek. Tepat pukul 5.50. Dan kita akan bergerak ke Kuala Kangsar. Alhamdulillah semua berjaya. Semua tu lah. Kena dekat ni. Kena dekat jeli, berhenti makan dekat Amalina Cafe tu. Lama nampak sangat dia parking je tak pernah jalan. Kakak habis. Okey. Tapi jumper boleh je. Boleh tu. Kan. Jam mana? Ada. Oh. Kau balik kan? Dah dia. Balik okey tu. Gelap. Boleh relax 2 jam. Boleh naik bukit. Jadi kan mana? Balik. Di mana? Bila tu? Oh, dia juga ya. Okay, terima kasih. Minta maaf kalau ada salah silap eh. Aku memang banyak silap pun. Korang aku tak apa komentar. Cikgu pun nak mantai ke? Apa ni komen mari? Ah. Apa ni komen? Megat corner leg cantik. Betul lah. Orang corner macam nak mati je. Tanya dia ada lagi. Dia ada lagi. Dia tanya dia ada lagi. Dia ada lagi. Oh, dia kena? Sama ni tu. Megat lagi berat. Dia pun best. Alhamdulillah malam ni kita sampai dalam pukul 8 lebih. Pukul 8 kita ada kaji Mek Robok sebelum pulang. Kita makan ni nasi nanas, nasi goreng nanas. Okey guys, kita dah selesai makan dah, nak balik. Semua dah lega dah, dah makan. Alhamdulillah, kita jumpa geng-geng Ipoh pun ada, balik membiji. Geng-geng Race for Fun, budak-budak air ni. Awal-awal betul dia pun guys. Carbon. Barang-barang carbon. Memang puas hati tengok. Barang-barang dari Sar Racing. Sar Racing carbon. Hang kalau mukul laju hati yang tak kering. Tak benar bro. Ham dulu ham boleh bawa kita 8, ham boleh bawa kata 200 ham boleh bawa. Sekarang tu boleh bawa. Okey guys. Dah sampai. Sampailah ambil dari belakang je, tak apa janji sampai. Masuk. Semua masuk parking. Alhamdulillah kita dah sampai ke Pejalapang pada pukul 9 suku malam.
alhamdulillah kita dah sampai guys. Dah sampai. Alhamdulillah. Dah sampai. Guys. Mantap. Alhamdulillah. Dah sampai. Tak pakai kamera orang lain lah. Kamera aku tak padu. Malam tak padu. Skandal. Okey, cukuplah, jumpa lagi. Okey, mana? Okey ah. Okey, minta maaf kalau ada salah silap ah. Salah bahasa ke. Minta maaf ada salah silap. Minta maaf ni kalau ada salah silap. Salah ha. Okey, Dam. Channel. Okey. Tukar dia. Jom. Cek bateri. Cek bateri. Cek bateri. Okey. Cek bateri. Dah bos. Cari formula baru. Okey, minta maaf kalau ada salah silap eh. Follow je. Balik metro ah. Metro mana? Doa tadi. Ayo santai kan.